Hai, Assalamualaikum. Tadi hari ni saya tak buat banyak sangat job. Dalam berapa job je, 5 job je dapat RM78 je. Sebab petang tadi saya kena pergi buat kerja lain sikit. Jadi bila saya dah buat kerja lain tu, dia jadi malas, kita pun balik ke rumah. Tapi malam ni saya saja-saja on sekejap tadi. Start pukul 9.49. Ni okey lah harga dia. Sebab minggu ni saya tak tahu kenapa semua harga atas tiang, atas line tu je. First job dapat RM29, second job dapat RM18. Ni dah dapat dah. Tengok ni. Dia 23 km RM19 je. Itu pun masalah agak. Lepas tu cancel, settle, dapat last kali 6 km RM6.82. Pada saya agak rendah lah. Jadi memang minggu ni agak rendah sikit lah. Saya rasa mungkin permintaan je slow sikit. Sebab mungkin first persekolahan ke apa, first week persekolahan. Tapi tak apa, kita teruskan je buat. Jangan putus asa. So yeah, let's go. Buat je, tak ada hal. Kasih jalan. Jangan tak jalan, nanti tak ada duit. Yeah, let's go.